Baik, tak apa, tak apa. Kita ulang balik sikit. Baik. Dalam Quran kita jumpa perkataan rahmah. Nah, rahmatan lil alamin. Ya ta tu ta marghutah, ta bulat. Dan ada ta maftuhah, ta terbuka. Ada titik dua ta terbuka tu. Kalau kita jumpa dalam Quran khat yang tulis tentang rahmat untuk Nabi Zakaria AS, ta yang terbuka, maka para ulama menyatakan kenapa dituliskan khat begini, sebab nak membezakan rahmat ta yang terbuka ini adalah rahmat yang dikurniakan kepada orang tertentu ataupun kepada Nabi tertentu. Seperti mana rahmat yang diberikan kepada Nabi Zakaria, orang lain tak dapat rahmat itu, istimewa hanya kepada Nabi Zakaria AS. Anaklah tak. Seperti mana kita baca surah Al-Fatihah, doa ni bila kita minta last sekali. Nah, yang pertama puji-pujian, mengakui kelemahan diri. Sebab itu sebahagian para ulama bila kita baca surah Maryam ni bermula daripada ayat yang pertama kaf ha mim sad, yang kita panggil huruf muqatta'ah. Huruf muqatta'ah ni nak bagi tahu kepada kita apa dia? Sesungguhnya manusia sangat lemah. Kaf ha ya ain sad pun tak tahu makna. Lemahnya kita dihadapkan ada wakil yang akan menyambung mata perjuangan aku ni. Kemudian Nabi Zakaria sebut apa? Orang yang aku minta untuk macam mana? Aku minta hadiah seorang insan yang boleh buat kerja, buat dakwah ni. Dia ni ada ciri-ciri yang lain. Apa ciri-ciri dia? Yarithuni wa yarithu min ali Yaqub. Dia mewarisi kerja buat aku, dan dia mewarisi min sebahagian daripada keluarga Nabi Yaqub AS. Nabi Zakaria minta doa kepada Allah Subhanahu Taala dengan cara yang terbaik, ialah Nabi Zakaria minta, aku nak ada anak ataupun ada orang yang boleh mewarisi kerja. Yang pertama, dia mewarisi aku. Yang kedua, dia mewarisi daripada keluarga Nabi Yaqub. Persoalannya adalah kenapa keluarga Nabi Yaqub? Okey, baik. Saya nak conteng boleh kan? Boleh. Okey. Yarisuni, mewarisi aku. Tetapi apa yang dimaksudkan oleh Nabi Zakaria AS adalah dia minta doa kepada Allah Subhanahu Taala, bukan sekadar dia mewarisi aku, tetapi dia menjadi lebih baik daripada aku. Seperti mana kalau kita minta doa untuk anak kita, kita tak akan minta doa untuk anak kita, ya Allah jadikan anak aku macam aku, macam kita baik sangat. Kita akan minta apa? Ya Allah jadikan anak aku lebih baik daripada aku. Itu maksud Nabi Zakaria AS. Tak pernah lagi kita minta. Kita sendiri pun minta doa untuk anak kita. Kita akan nak jannah anak kita lebih baik, berganda-ganda, berbanding dengan kita. Kalau kita ada rasa sedikit keinsafan, ya Allah, alangkah baiknya kalau anak aku ada berpuluh-puluh kali ganda daripada aku, daripada apa yang aku dapat pada hari ini. Pada ayat yang seterusnya, bolehkah? Kalau kita tengok seterusnya, Allah Subhanahu Wa Taala, di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala mengakui Nabi Zakaria sangat lemah. Ya kan? Nabi Zakaria kata apa? Wahai Tuhan, la tadharni. Ayat apa? Surah Al-Anbiya ayat 89. Nah, muka surat saya tak tahu. 329. Baik. Dan Nabi Zakaria ketika mana berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia doa macam mana? Di antara doa yang Allah Taala rakamkan, wahai Tuhan, la tadharni fardan. Jangan biarkan aku sendirian. Jangan tinggalkan aku seorang-seorang buat kerja ni, ya Allah. Wa anta khairul warithin.
Dan Engkau ya Allah adalah sebaik-baik yang boleh mewariskan ataupun sebaik-baik mewarisi. Faham tak ayat ni? Wa anta khairul warithin ni apa maksudnya? Yang ni satu lagi sifat rendah diri Nabi Zakaria alaihissalam. Wa anta khairul warithin. Nabi Zakaria memuji Allah. Ayat ni ayat puji Allah. Nabi Zakaria nak nyatakan apa ni? Wahai Tuhan, kalaulah Engkau tinggalkan aku seorang-seorang, maksudnya jangan tinggalkan aku seorang-seorang ya Allah, bagilah aku keturunan untuk sambung kerja buat aku ni. Tapi kalaulah Engkau tidak tinggalkan, biar aku tak ada keturunan dan tidak ada orang yang boleh menyambung dakwah ni. Setahu Nabi Zakaria alaihissalam, wa anta khairul warithin. Nabi Zakaria tetap puji Allah. Dia kata apa? Dan Engkau ya Allah sebaik-baik yang mewariskan. Faham tak ayat ni apa dia? Zakaria, wa wahabna lahu Yahya, dan kami kurniakan kepadanya Yahya. Wa aslahna lahu zawjah, dan kami telah memperbaiki isterinya. Baik, itu kita pernah sebut satu perkataan. Hari itu cerita tentang isteri Nabi Zakaria, dia sebut apa? Imra'ah. Saya rasa muka blur banyak ni, macam lupa kan. Apa beza imra'ah dengan zaujah hari itu, ingat tak? Ingat? Okey. Hajah, apa macam mana? Zaujah isteri yang baik, imra'ah isteri yang tak baik. Imra'atu Fir'aun, isteri Fir'aun tak baik ke? Asyik kot. Macam mana? Okey, sebelum ni bila kita baca Al-Quran, kita jumpa perkataan imra'ah. Yang pertama nak menunjukkan tak sekufu dari sudut kepercayaan, pegangan agama. Yang kedua, imra'ah merujuk kepada ada something wrong somewhere yang menyebabkan mereka hidup tak seronok. Nah, di antaranya Nabi Zakaria alaihissalam ada something yang tak settle. Itu maksud wa kanu lana khashi'in. Allah Ta'ala puji lagi dia ni, adapun orang yang Allah istimewa dia, sifat dia yang seterusnya, dia adalah orang yang menghinakan khusyuk diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksud dia tak ada sifat sombong. Nah, kadang-kadang kita tu orang pun kita ada sifat sombong kan. Ya Allah, kurnialah aku sekian-sekian, kalaulah aku tak dapat sekian-sekian jawatan ya Allah, siapa lagi yang boleh buat melainkan aku seorang saja yang paling layak. Sombong lah tu kan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala nak cerita kepada kita bagaimana sifat seorang hamba-Nya yang bernama Zakaria. Ikan bila Allah Ta'ala cerita wa aslah lana lahu zawjah, isteri dia pun dah tak akhir dan akhir. Nanti kita akan cerita dua perkataan, ada ataupun dua cerita yang hampir sama. Kita flashback isteri Nabi Ibrahim alaihissalam. Isteri Nabi Ibrahim kita pernah dengar cerita, mandul ke tak mandul? Baik. Cuma dalam Al-Quran bagi Sarah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan Sarah sebagai aqim. Ain, qaf, ya, mim, mandul. Tapi bagi isteri Zakaria alaihissalam aqir. Ain, alif, qaf, ra, mandul. Apa beza aqir dengan aqib? Dulu mandul. Tapi bila Al-Quran mendatangkan dua perkataan yang berbeza, bermakna apa dia? Ada dua makna yang berbeza, dua keadaan yang
berbeza. Yang tu kita tengok nanti. Yang tu. Nanti kita akan tengok apa lagi? Kita akan tengok apabila Allah Ta'ala dah rezekikan, istijabkan doa Nabi Zakaria AS, isteri dia mengandung. Isteri dia mengandung. Dan apabila isteri dia mengandung, macam mana Nabi Zakaria dia bertanya kepada Allah, macam mana aku nak tahu yang aku nak dapat anak dan isteri aku mengandung kan? Aku teringin nak tahu ayah alamat mengandung. Kalau kita nak tahu senang lah, perut naik mengandung kan. Tapi Nabi Zakaria tak. Apa yang dimaksudkan dengan tanda mengandung tersebut yang diminta oleh Nabi Zakaria? Yang tu kita akan tengok insya-Allah. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Maka lepas ni kita lebih masuk terus kepada kisah Nabi Yahya alaihi salam. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Ada soalan tak? Kalau ada soalan saya bawa minggu depan. Saya beritahu sekejap lah. Ada soalan tak? Tak nak?